Menu ni nampak je macam biasa. Ada orang kata alah macam lebih kurang macam masak kicap je. Tapi tak ya. Rasa dia memang sangat lain. Dan yang paling best sekali, rasa dia ada pedas-pedas dan juga manis. Sangat simple cara dia. So macam mana kita nak buat ayam sos tiram pedas manis ni? Jom. Bahan-bahannya memang sangat-sangat senang. InsyaAllah semua bahan ni memang ada kat dalam rumah lah ya, untuk kita yang biasa masak ni kan. Okey, ini adalah first stepnya. Nina akan garamkan, kunyitkan dan tepungkan ayam ni sikit yang menggunakan tepung jagung. Dan kita akan start goreng. Untuk gorengan ni ya, Nina takkan goreng dia garing lah, sebab Nina tak nak tekstur dia keras. Okey, jadi Nina akan goreng ala-ala kadar je sehingga nampak dia brown. Terus Nina angkat. Okey, okey, nampaknya warna je pun dah brown dan dah masak. Nina angkat-angkat. Okey, dan Nina akan ketepikan. Menggunakan minyak yang sama. Okey, Nina akan tumiskan bawang besar dan juga bawang putih. Okey, termasuklah halia. Untuk nisbahnya, bawang putih ni mestilah agak banyak sikit ya. Macam kalau kita pakai separuh bawang besar, bawang putih tu kena 4 ataupun 5 macam tu ya. Untuk halia cukup untuk 1 inci macam tu je lah. Dan Nina akan tumiskan ni sampai dia garing macam ni. Okey, barulah Nina masukkan serai. Serai ni optional, nak masuk-masuk tak nak masuk pun tak apa. Dan Nina akan gunakan semua lada, cili hijau, cili merah dan juga lada kering juga, sebab kita nak bagi dia pedas. Okey, dan Nina akan gaul rata sehinggalah Nina nampak dia dah macam apa kata orangnya, dia dah melayu macam tu kan. Barulah Nina akan masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Nak masukkan kicap manis sikit je. Lepas tu sos tiram, lebih pun tak apa. Dan kicap pekat untuk warna ya. Dan juga black pepper. Lepas tu kita gaul rata. Jaga-jaga ya, kalau anda terkuat api tu kena letakkan sikit air lah ya. Nina memang akan letakkan sikit air sebab kita nak bagi kuah ni meresap dekat dalam ayam kita nanti. Barulah kita nak makan tu rasa sedap sikit ya. Taklah di luar ayam tu saja kan. Jadi tunggu sehingga mendidih ni, barulah Nina masukkan garam, perasa dan juga asam keping sekiranya perlulah. Nina memang suka letak asam keping untuk jenis masakan macam ni sebab dia ada rasa pedas dan juga manis dan juga masin. So Nina nak balancekan rasa dia. Jadi Nina masukkanlah asam keping dan Nina gaul rata bersama dengan ayam yang kita dah goreng awal tadi. Okey, biar dia meresap dulu kat sini. Nina akan biarkan sekejap lah ya, dalam 1 ke 2 minit macam tu. Barulah Nina akan tutupkan api. Okey, untuk garnish dia, Nina letakkan bawang yang dah siap hiris ni. Okey, Nina gunakan bawang Holland je. Bagi dia tergigit macam tu kan, barulah sedap kan. Dan lagipun encik suami Nina ni memang suka bawang. Okey, dan dah siap ayam sos tiram pedas dan manis. InsyaAllah semua orang pun boleh buat. Menu ni sangat simple dan Nina rasa insyaAllah kita semua pun akan suka. Dan bolehlah plating. Dah siap ayam sos tiram pedas manis ni. Simple je lah ya. Sebab encik suami ni selalu tak ada kat rumah. Dan bila dia sesekali balik tu, dia memang akan request makanan yang dia suka lah. Ni antara makanan yang dia suka. Okey, itu sajalah untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Akhir kata jangan lupa subscribe Nina, follow dan like. Okey, itu saja untuk kali ni. Bye bye.